Guys, korang perasan tak? Earphone murah-murah dah padu gila sekarang ni dan salah satunya macam Miniso ni. Harga murah je tapi bunyi dia, gaming mode dia memang best kalau kita nak guna. So ni earphone jenama baru Miniso MS106. Bentuk dia seriously nice, lawa gila. Korang tengok lah tu finishing dia metallic. Nampak muka babe. Boleh buat cermin. Charging type C dan earphone dia jenis yang menutup lubang telinga. Of course kalau kita pakai model ni then bunyi-bunyi persekitaran dapat dibuang. Tapi dia tak adalah active noise cancelling. Dia ada passive sahaja. Yang lagi best, earphone ni pun ada AI dan dia pakai app yang sama dengan model-model yang lain iaitu Semi. Datang juga dengan user manual, kabel type C dan replacement byte. Seriously, dengar lagu dia pakai earphone ni memang sedap. So, disebabkan bunyi pun dah dibuang, bunyi-bunyi persekitaran. So, bunyi lagu memang best dan kekuatan bunyi dia pun memang kuat. Dan lagi satu, ada gaming mode yang korang kena tekan dekat sini selama 2 saat dan dia akan tukar kepada gaming mode. Dan latency gaming mode memang rendah gila. Kalau ikut spike 58 millisecond dan yes, memang dapat lebih kurang 50 millisecond je. Kalau korang nak buat call, mic dia memang jelas. Jelas gila. So, korang dah tak payah lagi nak risau. Kalau korang tengah pakai earphone, tiba-tiba ada orang nak buat meeting ke, ada orang tiba-tiba call ke, boleh terus angkat terus. Kalau korang nak gunakan AI dia akan gunakan app Semi. Sama macam Eraser. Jadi senang korang nak sembang dengan foreigner, boleh translate je apa yang diorang cakap terus. So guys, kena try. Check out dekat beg kuning kat bawah.